Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC terus memperkukuh peranannya dalam mempromosikan nilai integriti menerusi penganjuran program Erat Ramadan 2025 yang berlangsung di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya hari ini. Pesuruhjaya EAIC Datuk Seri Dr. Yusof Ismail menyifatkan program ini sebagai satu inisiatif bermakna yang menghubungkan prinsip integriti dengan tanggungjawab agensi penguatkuasaan bertepatan dengan nilai yang terkandung dalam surah Al-Saff. Datuk Seri Dr. Yusof menyifatkan program ini sebagai satu inisiatif bermakna yang bukan sahaja menggalakkan penghayatan nilai integriti, malah turut mengeratkan hubungan antara agensi penguatkuasaan dengan masyarakat. Satu yang sungguh bermakna bagi diri saya sendirilah. Bila kita kaitkan surah As-Saff itu dengan tugasan agensi penguatkuasaan yang mana kita sentiasa dikehendaki berada dalam saf dan juga kita sentiasa kita amalkan apa yang kita ikrar, apa yang kita cakap. Jadi setiap agensi penguatkuasaan sudah pasti mereka melaksanakan ikrar masing-masing bila mereka melaksanakan tugas, utamanya untuk menjaga masing-masing ada peranan macam YB Menteri sebut tadi. Yang penting hasil negara tidak bocor keluar dan peranan sektor awam itu membantu kerajaan untuk mentabakkan integriti dalam negara ini dapat diperkasakan lagi. Program Erat Ramadan 2025 menyajikan pelbagai pengisian termasuk tanda pagar Quran Hour, forum inspirasi bersama tokoh agama serta edaran bubur lambuk kepada peserta dan masyarakat setempat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar turut hadir bagi menyampaikan ucapan perasmian dan meluangkan masa bersama peserta dalam sesi lafaz ikrar Al-Quran dan doa. Selain program di peringkat pusat, EAIC turut merancang untuk melaksanakan lebih banyak inisiatif turun padang ke seluruh negara dalam usaha menyebarluaskan kesedaran tentang integriti dalam kalangan pejabat awam dan masyarakat. Perancangan kita 2025 ni, masa kita buat pelan strategi pun, kita masukkan program kita turun ke bawah. Jelas kami buat ke Sarawak. Kami bersama dengan masyarakat Sarawak sana untuk kita bersama mereka, kita bawa Rasuah Busters dan kita ada networking dengan pihak universiti, anak-anak muda kita kan untuk kita menyebarluaskan lagi isu integriti ini. Dan juga selepas program ini, dah bulan 5 nanti, kami akan bergerak ke Terengganu. Program ini turut mendapat maklum balas positif daripada peserta yang melihat kepentingan inisiatif seperti Erat Ramadan dalam meningkatkan kesedaran terhadap integriti. Sepatutnya program ni kita bukannya buat pada bulan puasa. Sepatutnya dibuat secara berterusan. Sebab isu integriti ni kadang-kadang kita manusia ni mudah lupa. Jadi kena selalu mengingati antara satu sama lain. Itu isu integriti ni adalah begitu penting. Jadi hari ini kita terima sharing knowledge lah dengan surah As-Saff. Jadi dalam surah As-Saff ni ada dinyatakanlah tentang amanah, jihad. Jadi kita boleh kaitkan dengan tugas sebagai pejabat awam, kita kena amanah dengan tugas kita dan sentiasa integriti lah dalam kehidupan seharian. Setakat 10 Mac 2025, EAIC telah menerima 81 aduan menjadikan jumlah keseluruhan sejak 2011 mencecah 7,684